Sebab watai urang hanjit diterima perintah Allah dalam dunia. Dia bukan pinjaman tu tujuk anak mata jaro kaki kita balik. Jagi halik dia jaro halik dia tahu mata halik dia kemalan. Dak na dugduyung hanjit le demua. Sudah mak Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Allah, pun lebih je lung turun butat. Pun yang hanjit le kan hanjit le ke manusia. Anali jaro kamu bah kaki kamu bah kamu hanjit ke apa tukar manusia, hanjit kebun. Maka ya Allah hurum dalam dunia cukup kanteng dalam dunia hanjit kurang ni. Lagi dalam dunia kat dua perintah lung ni film tua perintah ketujuan kau. Ubin yang kau gebil ni cabut balik. Gebil apa? Ya. Dia yang kuat dia nak tiap ke neraka. Watai truk dalam neraka. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Urang klik hendak orang pegah dalam neraka. Urang kemerit hendak orang klik dia pegah. Watai kena klik yang ketiak dia tanya. Takadu tamayyazu minal qaidi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Watai kadu alam dunia jamun. Nah so dia pegah lagi ni peristiwa. So yang Tuhan Allah gebi syurga, so yang masjid disumpah neraka lagi ni dahsyat tak. So qalu bala qad ja'ana nazir. Nah tu pak kamu nazir, punya nazir pun ron Rasulullah hanajina ulama hadis Rasulullah. Dipegah munya-munya tapur Tuhan Allah gebi syurga tapur masjid bubar pagi tiap mata. Kamu dengar nah tu nazir. Fakanzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu sulit. Waktu kamu dengar nasihat kamu. Apa itu tengku? Orang tengku ai tengku nang tu apa semayang nang tu puasa lain tang depunya duduknya kamu juga mentang kan. Ini nanti yang hendak dia tahu. Ya, pakatnya kamu anggap remeh, kamu putulit. Ya. Wa qalu, dia yang kelam, dia mengeluh habis. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, sekian jamun lung tem dengar nasihat. Lau kuna nasmu. Sekira kamu lum tem dengar nasihat. Puan yang geperah. Le tunggu le gure. Lum tem Tuhan Allah. Au nak kilu lum tem semike. Ma kunna fi ashabis sa'in. Hanjit lum-lumnya tak sesuatu. Habis mengeluh. Tapi hanya faedah le. Nasi sudah jadi bubur. Pani faedah lembat nasi. Habis sakit ni yang dengar. Dia tak terima ni puannya Ifah tak tengok yang kaki pak. Baiklah.